support. Dan di Selangor ini lebih penting kita kena ada pemimpin yang berani untuk menyatakan hal ini. Bukan pemimpin tahun sekarang. Amiruddin dia takut. Apa dia pernah cakap pasal Melayu sekarang? Baca bajet yang baru dibentang. Berapa patah perkataan dia? Tak ada ke? Percaya tak saya? Tak percaya pun. Saya akan timbang suara ada yang ketimbang sikit lah kan. Tapi suara saja sama. Lain perangai tak sama kan. Itu percaya saya kan. Sama saya tak lawan lah dia kan. Tak ada. Agenda Melayu tu tak sepuh. Sebab aku takut. Ya. Sebab yang kita takut ni. Takut hilang undi. Takut pengundi Cina lagi. Kita kena berani. Ya. Ini negeri kita. Kita bermula dengan majoriti. Ini Selangor. Jangan main-main. Dan ini tak ada. Kepada Amiruddin, minta maaf. You have failed. Saya boleh berani cakap dengan orang lain tak boleh ni sebab dia makan gaji pertama saya, majikan dia. Hidup kita tanya saya. Dia keluar universiti setelah Universiti Pertanian Malaysia. Dia tak ada kerja. Ada kerja dengan saya. Itu kerjaan dasar. Yang bawa jumpa saya, dia tu saya punya susah dulu di arwah dah, di Johari. Dengan suami arwah dah bekas expo. Nama mak suami yang bawa. Dua orang yang bawa saya jumpa. Kami ni, dia junior semua habis belajar. Saya memang tahu lah dia ada perangai menakut tu dalam pemuda keadilan pun. Pemuda tahu lah. Dia plesir. Tapi tak boleh when you become menteri besar of Selangor, tak boleh plesir macam tu. Ini bukan negeri biasa. Kalau you plesir macam rosak kita. Bila keadaan Melayu semakin melarat, semakin terancam, semakin terhimpit, akan muncul keresahan dan sebagainya. Masalahnya bukan pada Melayu saya, pada Cina dan India dan sebagainya. Dan kita kena tegang betul pada orang Cina India. Semenjak Dato' Haru, betul dia buat agenda Melayu. Dia tegang, dia berkukuhkan, dia pertahankan. Ada masalah orang Cina semenjak tahun 74, 69. Maka kita yang patutnya lebih paling maju. Tapi apa yang maju ni sampah tak selesai. Yang bising bukan berayar, kerajaan bising. Sultan bising. Bukan sekali bising, dua kali bising. Saya tahulah 2 Disember tahun 2024. Disember 2024. Sultan Selangor masa rasmikan Masjid Cina Kelang. Masa tu dia dah cakap orang. Dia dah marah, murka orang. Ini Kelang nak jadi apa? Sampah sarap merata. Sultan baru ni Disember 2025 dan interview dengan bernama sempena ulang tahun baginda. Kita nak Kelang, kita kena jaga raja kita. Kita tengok semua pengat. Dia punya apa ni kenyataan dia dan sebagainya. Saya masa jadi Dewan Negara, ahli Dewan Negara, saya menghadap anak Kelang walaupun tak ada kena-mengena dengan negeri Selangor. Jadi saya menghadap dia. Dia kata ingat saya beritahu saya ni YB ahli Dewan Negara kan. Masa nak balik, jangan negara negeri tengok juga sikit. Tuan guru kata boleh mengamuk. 2024 Disember, sekarang Disember 2025 dia mengamuk lagi. Dia bernama sampai dia kata apa? Muak. Naik muak. Mana tak naik muak? Setahun dah buat kenyataan. Sampah ni kebersihan dengan kemajuan ini seiring. You kalau kata negara maju atau negeri maju, bersih itu penting. Sebab tu bandar-bandar besar London, Paris sebagainya, itu jauh lebih bersih daripada bandar-bandar besar yang tak maju. Janganlah bandingkan London dengan Jepun. Dua-dua maju. Memang Jepun lebih bersih. Bandingkan London dengan Jakarta. Bandingkan London dengan New Delhi. Jauh. Yang maju ini akan bersih. Jadi sepatutnya Melayu Selangor ni bersih. Bersih daripada, tak payahlah nak compare dengan London kan. Bersih daripada Johor Bahru, bersih daripada Ipoh, bersih daripada Seremban, bersih. Tu kata itu semua negeri-negeri. Mereka okey lagi kita bersih daripada Alostar, bersih daripada Kota Baru. Ada bersih? Mana bersih? Ada Sultan Kelantan murka pasal sampah? Ada Sultan Kedah murka pasal sampah? Tak ada. Yang ada Sultan Selangor murka pasal sampah. Siapa yang tak bersih? Dan bukan sekali murka, 2 kali. Okey, dia kata salah, masalah. Apa you buat sebagai menteri besar?
Dia jangan salahkan jawara ini. Bukan, kita dah bagi tahu. Ini masalah Masjid Bataran kan Bandaraya. Ini masalah pejabat daerah. Ini masalah DO. Ini masalah yang itu. Apa yang nak masalahkan kiri tangan? You pemimpin politik. You jangan jadi macam Zafrul. Itu satu lagi ngong dia. Minta maaf. Orang kata terima kasih. Mula-mula rejab. Minta maaf Ustaz. Kan? Dua Ustaz pasal kan? Terima kasih. Kita orang Selangor. Kita marah. Teruk sangat. Zafrul kata apa? Tak ada. Jangan salahkan kaki tangan awam. 6 bulan buat kerja. Buat agreement dengan Trump ni. Jadi jangan salahkan kaki tangan awam. Kita bukan salahkan kaki tangan awam, kita salahkan kamu, Menteri. Memanglah yang buat kerja tu kaki tangan. Tetapi akhirnya Menteri yang buat keputusan. Itu guna ada Menteri. Kau tidak payah ada Menteri. Ada KSU juga orang. Menteri itu yang kena buat keputusan penting. Macam tu juga dengan Selangor. Bukan yang tua, bukan badan saya tak kata mereka semua sempurna. Ya memang ada masalah. Tapi kamu sebagai Menteri besar, you have to take the responsibility. And you have to give direction of the state. Dalam mana? Dalam bajet. Baca bajet baru ni. Ada sebut pasal kebersihan? Tak ada. Tak apa yang sebut. Bahasa pun kadang saya pun tak faham. Dia ikut bos dia Putrajaya. Kan? Bahasa orang langit. Dia tak apa bahasa. Kan? Kepitaran apa? Infrastruktur kebitaran lah apa. Kan? Amartya Sen lah. Sekejap scholars daripada London. Sekejap daripada Paris. Saya pun tahu juga. Saya bos dia dulu. Kerja dengan dia. Saya bos. Saya lebih tahu lah. Baca buku 10 tahun Amartya Sen ni. Development and Freedom dan sebagainya. Tak payahlah yang, tak apalah yang nak sebut. Tapi pihak yang dekat ni, Sultan kamu ni sangat. Apa yang tu yang kamu tengok? Masuklah sikit dalam bajet. Give directions. Ya, disebabkan oleh titah yang dulu yang mulia. Kita ambil peran. Dan sebab itu dalam bajet ni khusus kita peruntukkan satu bajet yang khusus kepada semua PPT untuk berpastikan khususnya di Bandar Diraja Kelang. Buatlah macam tu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pengisi majlis yang saya muliakan, bahagia Ustaz Sukri, Omar, Ketua Dewan Pemuda PAS Selangor, Adinda berbahagia Ustaz Hanif Jamaluddin, Timbalan Ketua Dewan Pemuda PAS Pusat, Yang Berhormat Terus Nizam, Cik Hamdan, Ketua Dewan Muslimat, Tuan-Tuan Guru, Ustaz Salahuddin Hafiz, Mama Ibu Kalama, saudara-saudara yang saya muliakan. Sama-sama saya juga kawan daripada Parti Keadilan dulu. Ada 3 peringkat saya bawa. Ada pusat seorang, negeri seorang, orang Kuala Langat ada. Pusat Sir Haji Ghani Harun, Esko Muda PAS Pusat, bekas tahanan ISA. Dulu dia pemuda kita dulu kita masuk tahan untuk lokal tahanan ISA. Kedua Tuan Syed Putra daripada Negeri Pemuda Selangor, Saudara Syahrudin daripada Kuala Langat, orang lama juga hadir pada malam ini. Tapi semua tak ada biar. Yang ada tak datang. Saya pun tak tengok muka dia. Saya pun tak kenal. Yang ada sekarang saya tak tanya, ada 2-3 nama saya tak tahu. Mana datang. Dulu masa perjuangan tak ada. Sedangkan saya muliakan, kita rasakan syukur kepada Allah Ta'ala dapat jumpa malam ni, malam rejab, malam yang penuh barakah bulan Allah. Duanya dapat jumpa Ustaz Hanif pun barakah dia bawa balik Mekah. Dan saya panjatkan rasa syukur dan juga terima kasih kepada kawan dalam Dewan Pemuda PAS Pusat, negeri, di atas inisiatif bajet ini, roadshow ini penting. Pemuda itu lokomotif perjuangan. Jadi roadshow ini penting. Saya zaman pemuda dulu, sentuhan orang yang lama-lama ni kita sumpah keramat muda kat Kelang. Atau mobilisasinya itu luar biasa. Itu jadi pemuda yang gerak. Kalau yang muda tak bergerak, yang tua lagi tak bergerak. Macam saya, kita kira sini tak ada tua tak makuri.
Jadi memang luar biasa ya, Dewan Pemuda PAS Selangor. Sebelum itu pusat, masa kempen Turun Anwar, saya mula dapat jumpa Ustaz Sukri, Ustaz Hanif ni dalam program Turun Anwar. Dengar mereka pidato, saya terkejut ya. Luar biasa Ustaz Hanif masa di stadium apa tu, suka duka apa di Kedah tu ya. Di masa saudara kita beruntung ada pemimpin muda ya, di Agi Selangor. Ada seorang daripada Kuala Langat ya. Anwar takut yang ini ya. Dia takut ni mobilisasi roadshow, itu dia takut ya. Sebab itu dia 2-3 hari sebelum ni apa dia cakap, kita 2026 kita akan lebih berani ambil tindakan tegas. Pertama dia terbalik ya tu. Dia lebih berani, dia lebih takut. Sebab suhu makin tinggi, suhu politik makin tinggi. Sebab tu dia dah bagi dah ancaman, jangan sebut lagi bab kaum, bab agama. Sebab apa dia mula takut? Sebab turunan 26 Julai ya, penuh dataran mereka. Ada kata 100,000, ada kata apa ni 10,000 tu baik bengong kata 10,000 kan. Nah, 10 tak kira lah puluh, dia puluh atau ratus. Tetapi pokoknya dataran mereka itu banjir. Dibanjiri orang, banjir. Ya. Bila banjir dataran mereka, itu alamat tak baik pada Perdana Menteri. Dataran mereka ni penuh. Itu biasa. Malam tahun baru penuh lah. Orang panggil selawat penuh lah. Tetapi penuh hanya untuk turunkan seorang Perdana Menteri, itu luar biasa. Dan apabila dia penuh, memang Perdana Menteri problem. Tahun 98 saya tahu, saya kepala tu Anwar ajar saya. Dia kata, Izzal ya, formula nak jatuhkan Perdana Menteri, kita kena penuh dataran mereka. Penuh dataran mereka. Jatuhlah kita, jatuhlah Perdana Menteri dah. Sekarang jatuhlah kita lah dia ya. Dan memang jatuh. Kita 98, lepas 3 tahun Tuan Mahathir ni dia handal, tahan juga, tapi tumbang juga dia letak jawatan dia tu Datuk Najib ya. Bersih 1, bersih 2, bersih 3, memang mula tak penuh, dah lama penuh ya. Dia tumbang ya. Itu dia punya benchmark ni. Anwar bagi formula tu. So bila 26 Julai itu penuh saudara, dia tahulah dia lingkup. Sebab itu yang dia jadi kelang kabut lepas tu. Kan perasan tak? Kan? Lepas tu yang dia sekejap telefon yang tu bagi tahu, ini Trump telefon saya ni. Bukan main-main. Dua negara telefon. Berapa yang nak cakap? Angkat sendiri bakul macam-macam. Saya pemimpin yang paling hebat tentang rasuah, tak ada orang lain. Dia sikit cakap free. Tanda-tanda dia kelang kabut. Jadi kita kena perangat lagi ya. Jadi kita nasib baik ada Dewan Pemuda PAS ya, di pusat dan Selangor ini ya, yang saya yakin, saya percaya punya ciri-ciri yang cukup untuk terus menakutkan Perdana Menteri ini ya. Jadi balik kepada cerita kita Selangor ya, alhamdulillah kita ada di Dun Murid ya, ini pun bukan sembarang dun ya, ini Dun Murid ni pernah ada Menteri Besar Datuk Harun Idris itu ya, almarhum dari Murid. Saya anak Selangor, saya tahu lah. Saya bukan saja lahir di Kelang, mak saya pun dari Kelang, bapak saya pun dari Kelang. Kalau orang dulu, mak bapak saya ni UMNO lah kan, kalau dulu Datuk Harun lah kan. Jangan sebab apa, sebab dia ada keberanian ya, dia berani dia menjadi Menteri Besar itu di Selangor ni kena berani, bukan berani melalak ya. Dah jadi Menteri Besar tak payahlah melalak kan. Jangan jadi yang Perdana Menteri ni sekarang lah kan. Dulu tak jadi Perdana Menteri melalak, jadi Perdana Menteri pun melalak. Itu yang dia berak kan. Berani tu bila dah jadi Menteri Besar, bukan melalaknya tetapi agenda dia. Dan kena berani sebab Selangor ni bukan negara biasa. Kita are not as other states. We are not as business as usual. Kita bermula dengan minoriti. Tahun 1999 itu pilihan raya kita bawah 5%, bawah 40%.
Orang Melayu tahun 1969. Semenjak merdeka, sebelum itu pun dah bawah. Dah mula memanglah kita majoriti. Tapi makin lama makin menurun. Sampai 69. Belum 40%. Itu yang terjadi, tragedi itu masa itu Datuk Harun. Apa yang dia lakukan? Perkukuhkan agenda bangsa, agenda Melayu. Itu yang ada PKNS, masukkan penempatan orang Melayu. Taman Datuk Harun di Petaling Jaya, antara Taman Medan. Dulu Petaling Jaya jangan harap ada orang Melayu. Sebab apa? Sebab ada menteri besar yang berani, yang faham keadaan ini, faham keadaan ini. Dan kita tak boleh apologetik dalam hal ini. Kita tak boleh takut. Apa yang kita nak takutkan? Pertahankan bangsa kita. Kita tak boleh takut, tak perlu takut. Kita kena berani dan beritahu juga pada bangsa lain. The balancing, untuk pastikan orang Melayu itu sentiasa berada dalam keadaan yang selesa dan majoriti itu bukan hanya untuk orang Melayu, tapi untuk orang yang bukan Melayu. Sebab kalau tidak seimbang, masalah kalau menjadi 13 ni bukan masalah orang Melayu, orang Melayu saja, orang Cina, India, mereka lagi masalah mereka. Jadi, tapi kita kena berani untuk nyatakan. Matlamat kita bukan ke arah kesamarataan. Jizyah perbezaan itu tetap ada dalam sistem ekonomi Islam. Saya belajar ekonomi sikit, boleh tahanlah mesti Islam. Dan jizyah apa itu membezakan antara Islam dan bukan Islam, dan bukan sampai ke arah disamakan. Sampai teks itu sama, Islam dan bukan, tak ada. Dia tetap dibezakan. Tetapi apa yang perlu dilakukan dalam Islam untuk menerangkan kita adil, walaupun berbeza treatment kepada mereka, tapi kita adil kepada mereka, kita bagi ruang kepada mereka, dan dengan kekuatan kita itu memberi kekuatan kepada mereka lebih selesa. Bila Islam itu diangkat kerana amanahnya, kerana prinsipnya sebagainya, yang senang bukan orang Islam saja, orang bukan Islam. Ini yang kita kena buat. Dan di Selangor ini lebih penting kita kena ada pemimpin yang berani untuk menyatakan hal ini. Bukan pemimpin macam sekarang Amiruddin dia takut. Apa dia pernah cakap pasal Melayu sekarang? Baca bajet yang baru dibentang, berapa patah perkataan Melayu? Tak ada kan? Percaya tak saya? Yang tak percaya saya akan ketimbang, suara ada macam ketimbang sikit lah kan? Tapi suara saja sama, lain perangai tak sama kan? Itu percaya saya kan? Sama saya tak lawan dia kan? Tak ada agenda Melayu itu, tak sebut. Sebab takut. Sebab yang kita takut ni, takut hilang undi, takut pengundi Cina lagi. Kita kena berani. Ini negeri kita, kita bermula dengan majoriti. Ini Selangor. Jangan main-main. Dan ini tak ada kepada Amiruddin, minta maaf, you have failed. Saya boleh berani cakap orang lain tak boleh, sebab dia makan gaji pertama saya, majikannya. Hidup kita tanya saya. Dia keluar universiti Islam, Universiti Pertanian Malaysia, dia tak ada kerja, ada kerja dengan saya, kerja dasar. Yang bawa jumpa dia ni, saya punya susah dulu di arwah dah, di Johari dengan suami arwah dah bekas expo, yang Muhammad suami yang bawa, dua orang yang bawa saya jumpa kami ni, dia junior semua habis belajar. Saya memang tahu lah dia ada perangai menakut tu dalam pemuda keadilan pun, orang muda tahu lah, dia plesir. Tapi tak boleh when you become menteri besar, Selangor tak boleh plesir macam tu. Ini bukan negeri biasa. Kalau you plesir, rosak kita. Bila keadaan Melayu semakin melarat, semakin terancam, semakin terhimpit, akan muncul keresahan dan sebagainya. Masalahnya bukan pada Melayu saja, pada Cina dan India dan sebagainya. Dan kita kena tegang betul pada orang Cina India. Semenjak Datuk Harun, betul dia buat agenda Melayu, dia tegang, dia perkukuhkan, dia pertahankan. Ada masalah orang Cina semenjak tahun 74, 69, sampailah sekarang. Pada zaman dulu UMNO, buku-buku Tan Sri Matai kan, macam-macam kan, kontroversial Matai ni. Dalam kontroversial tu pun dia lebih ke depan dalam memperjuangkan agenda Melayu ni, banding sekarang ni.
Amir tak ada langsung. Ini saya baca bajet ni. Kita nak mengangkat usahawan Madani. Mana dia apa? Apa dia usahawan Madani ni? Cakap ialah usahawan Melayu, usahawan Cina, usahawan India. Hak Melayu ni kita angkat sikit martabatnya, bagi lebih sikit kita susah. Di bandar-bandar besar nak bersaing dengan kelompok-kelompok Cina susah. Kita kena lebihkan. Faham tak orang? Sikit-sikit Madani. Dah Putrajaya Madani gila seorang-seorang. Sampai bawa Islam buat apa? Ya. Materi apa Jawa? Memang Jawa, saya pun Jawa juga lah kan. Faham sikit. Saya Jawa macam Ustaz ni pun Jawa lah. Jawa tapi tak kerti dekat Jawa. Bapak je Jawa mah Bugis. Ya. Dia satu. Kalau you takut, kalau dah takut, efisien tak boleh juga. Tak berani, tapi pengurusan bagus. Negeri maju. Negeri maju lah satu kan. Entry point, port kita Kelang, Pulau Pinang, Johor. Ini the biggest port entry point masuk Malaysia. Dan kita pula dekat dengan pusat pentadbiran di Putrajaya. Maka kita yang patutnya lebih paling maju. Tapi apa yang maju ni sampah pun tak selesai. Yang bising bukan rakyat, raja bising. Sultan bising. Bukan sekali bising, 2 kali bising. Saya tahulah 2 Disember tahun 2024. Disember 2024, Sultan Selangor masa rasmikan Masjid Cina Kelang. Masa tu dia dah cakap orang, dia dah marah murka orang. Ini Kelang nak jadi apa? Sampah sarap merata. Sultan baru ni Disember 2025 dan interview dengan bernama sempena ulang tahun baginda. Kita nak Kelang, kita kena jaga raja kita. Kita tengok semua dia punya apa ni kenyataan dia dan sebagainya. Saya masa jadi Dewan Negara, ahli Dewan Negara, saya menghadap anak Kelang walaupun tak ada kena-mengena dengan negeri Selangor. Jadi saya menghadap dia kata ingat saya beritahu saya ni YB ada Dewan Negara kan, mesti nak balik. Jangan jaga negara kan, negeri tengok juga sikit. Sebaik panggung boleh mengamuk. 2024 Disember, sekarang Disember 2025 dia mengamuk lagi di bernama. Hampir kata apa? Muak. Naik muak. Mana tak naik muak? Setahun nak buat kenyataan. Sampah, ini kebersihan dengan kemajuan ini seiring. You kalau kata negeri negara maju atau negeri maju, bersih itu penting. Suatu bandar-bandar besar London, Paris, sebagainya, itu jauh lebih bersih daripada bandar-bandar besar yang tak maju. Janganlah bandingkan London dengan Jepun, dua-dua maju. Memang Jepun lebih bersih. Bandingkan London dengan Jakarta, bandingkan London dengan New Delhi, jauh. Yang maju ini akan bersih. Jadi sepatutnya Melayu Selangor ni bersih lah. Bersih daripada, tak payahlah nak compare dengan London kan. Bersih daripada Johor Bahru, bersih daripada Ipoh, bersih daripada Seremban, bersih untuk kata itu semua negeri-negeri mereka okey. Negeri kita bersih daripada Alor, bersih daripada Kota Baru. Ada bersih? Mana bersih? Ada Sultan Kelantan murka pasal sampah? Ada Sultan Kedah murka pasal sampah? Tak ada. Yang ada Sultan Selangor murka pasal sampah. Siapa yang tak bersih? Dan bukan sekali murka, 2 kali. Okey, you dia kata salah, masalah. Apa you buat sebagai menteri besar? You jangan salahkan jabatan ini. Bukan, kita dah bagi tahu lah. Ini masalah masih bandaraya. Ini masalah pejabat daerah lah. Ini masalah DO lah. Ini masalah yang betul lah. Apa yang nak masalahkan kaki tangan? You pimpin politik, you jangan jadi macam Zafrul. Itu satu lagi ngong dia. Minta maaf, orang kau langkah terima kasih. Mula-mula rejab. Minta maaf Ustaz kan, 2 Ustaz pas kan. Marah kita orang Selangor, kita marah teruk sangat. Zafrul kata apa? Tak ada, jangan salahkan kaki tangan awam. 6 bulan buat kerja, buat agreement dengan Trump ni. Jadi jangan salahkan kaki tangan awam. Kita bukan salahkan kaki tangan awam, kita salahkan kamu menteri. Memanglah yang buat kerja itu kaki tangan, tetapi akhirnya menteri yang buat keputusan. Itu guna ada menteri. Kalau tidak, tak payah ada menteri.
Ada KSU juga lah. Menteri itu yang kena buat keputusan penting. Macam tu juga dengan Selangor. Bukan yang bertua, bukan badan, saya tak kata mereka semua sempurna. Ya memang ada masalah. Tapi kamu sebagai menteri besar, you have to take the responsibility. And you have to direct, give direction of the state. Dalam mana? Dalam bajet. Baca bajet baru ni, ada sebut pasal kebersihan? Tak ada. Tak apa yang disebut. Bahasa pun kadang saya pun tak faham. Dia ikut bos dia Putrajaya kan, bahasa semua bahasa Melayu, dia tak apa bahasa kan, kepitaran apa, infrastruktur kepitaran lah apa kan, Amartya Sen lah, udah sekejap scholars daripada London, sekejap daripada Paris, saya pun tahu juga, saya bos dia dulu kerja dengan dia, saya bos, saya lebih tahu lah, baca buku 10 tahun Amartya Sen ni, Development and Freedom dan sebagainya. Tak payahlah yang, tak apalah yang nak sebut, tapi pihak yang dekat ni, Sultan kamu sendiri cakap apa yang tu yang kamu tengok, masuklah sikit dalam bajet, give directions. Ya, disebabkan oleh titah yang Duli Yang Mulia, kita ambil peran, dan sebab itu dalam bajet ini khusus kita peruntukkan satu bajet ini khusus kepada semua PPT untuk berpastikan, khususnya di Bandar Diraja Kelang. Buatlah macam tu. Ada buat? Tak ada. Sebab tu tak payah lah. Tak payah. Tak ada. Cukup. Tak ada kekuatan langsung dalam menakut. Tak efisien. Itu masalah. Ini sekarang wilayah Persekutuan, negeri sebelah kita, enam salah sekarang kan. Dan kita orang Selangor memang kita lebih sensitif. Sebab dia Persekutuan bila bagi menteri ni, menteri bukan bangsa kita, khususnya daripada DAP, itu ada sejarahnya, ada taruh juga, orang murid ada juga kan. Tahun 73 dia buat apa bersama dengan Tuan Razak, buat apa, buat wilayah Persekutuan untuk apa? Untuk menghalang kemarahan DAP. Ya? Kalau tidak dibuat Kuala Lumpur, DAP akan menguasai sampai Selangor dalam keadaan yang cukup tidak seimbang. Itu sejarahnya. Itu sejarahnya wilayah Persekutuan. Sebab itu meletakkan menteri wilayah Persekutuan dia bukan macam meletakkan menteri-menteri lain. Kena ada sejarahnya. Apa anda yang tak tahu sejarah? Apa-apa semacam-macam Ibn Khaldun Civilization ada tak tahu apa, dia tahu. Tapi sebab apa dia buat? Sebab apa dia bagi juga ADP yang dia boleh? Sebab dia bagi benda yang dia paling nak. Dia kena bagi DAP benda yang dia paling, apa yang DAP paling nak? Wilayah Persekutuan. Ada sejarah dia. Sejarah dengan DAP ini wilayah Persekutuan ni. Itu dari segi sejarah, dari segi ekonomi. Dia grup KPKT dan semuanya itu menguasai bandar. Itu satu menteri itu ngah komen gila lah. Dari KPKT dan masuk dengan wilayah. Jadi habis semua bandar. Apa sumber bandar ni? Ekonomi. Bajet wilayah Persekutuan. Wilayah Persekutuan bajet 2.8 bilion, 2.8 bilion. Dekat Selangor, Selangor 3.2, 3 bilion lebih sikit. Jadi besar wilayah. Jadi mengapa yang dibagi? Ini kes takut juga. Tadi saya dah cakap dia takut tu. Nano, ni menteri besar ni pun takut. Ini semua malam ni cerita penakut. Dia takut dengan DAP lah yang dia bagi. Ya, dia takut dengan DAP. Sebab itu dia bagi. Ini masalah. Ada yang tanya, habis Zaliha ni sebab apa? Datuk Zaliha, sebab apa Datuk Zaliha ni pula yang jadi masa? Pertama, pasal nak bagi wilayah dekat DAP, Datuk Zaliha kena keluar daripada wilayah. Tetapi Datuk Zaliha boleh pergi tempat lain. Oh, sebab dia gagal. Ada yang lagi gagal. Fadlina lagi gagal. Apa sama saya gagal menteri? Ya, ya. Ramai yang gagal. Tapi mengapa yang Zaliha seorang kena? Kenapa Zaliha seorang kena? Sebab apa pasal? Sebab apa Zaliha tu? Sebab Anwar takut lah. Bukan takut dengan Zaliha. Dia takut dengan revisi. Sebab apa dia takut dengan revisi? Buat revisi tiap-tiap minggu belasah dia. Tiap-tiap minggu. Dalam podcast revisi cakap revisi itu bekas menteri dia, bekas timbalan presiden. Saya bekas juga lah, tapi jauh lah. Saya betul muda zaman dulu, orang lama, buku pun buku lama kan. Bolehlah pakai sikit-sikit lah kan. Tapi revisi baru duduk dalam kabinet, macam-macam dia ada. Tiap minggu dia buat podcast. Ada jawapan?
Siapa serang balik? Tak ada seorang serang. Anwar Perdana Menteri sibuk, okey, dia tak serang. Yang lain, Panglima dia mana? Ketua Muda mana? Ketua Wanita mana? Naib Presiden mana? Saifuddin Nasution, bukan calon orang. Mana? Senyap. Seorang pun tak jawab Rafizi. Kalau setiap minggu macam ni saudara, Rafizi pukul setiap minggu macam ini sampai pilihan raya, mampuslah Anwar Ibrahim. Ya. Sebab tu dia kena cari solution. Solutionnya apa? Solutionnya untuk please sikit bagi Rafizi slow down. At least slow down sikit. Nak suruh dia U-turn tu memang susah lah. Dia di sini keras kepala macam saya lah. Sebab tu keluar. Tapi makam ni belum sampai saya lagi. Dia masih fikir lagi. Jadi dia betul pengkhianat belum lagi. Dia macam saya ni dah confirm pengkhianat. Itu makam lain. Tapi macam tu Rafizi. Dan mengapa Zaliha? Sebab Zaliha ni pengurusi jawatan kuasa pemilihan PKR. Orang yang Rafizi paling takut, paling marah. Bukan Rafizi takut, Anwar yang takut. Marah, Rafizi marah ni dengan Zaliha. Tuan ingat tak? Yang pegang data, yang buat data, kan? Apa lagi yang Rafizi ada? Rahsia Rafizi kita tak tahu. Anwar tahu, Zaliha tahu, kan? Tapi kita tak tahu, kita bukan dalam tu masa tu. Kalau dia keluarkan semua satu kan? Sebab tu kawan-kawannya bila Zaliha dikeluarkan, apa poin Anwar? Poin Anwar Rafizi aku dah buang lah. Anda jangan marah lagi lah. Zaliha aku dah buang lah. Apa keluarkan Perdana Menteri? Saya tahulah kepelota Anwar Ibrahim. Selama dengan dia. Itu sebab dia Zaliha ni gugur. Kalau tak betul nak bagi nahan-nayu ke apa pun, Zaliha boleh pindah ke kementerian lain pun. Tapi tak cukup. Rafizi takkan boleh diam. Sebab tu dia lantik ketua menteri ekonomi pula orang kuat Rafizi. Akmal ni anak didik Rafizi betul. Kerja pertama pun dengan Rafizi. Jadi mengapa Anwar ambil orang kanan Rafizi? Masuk lagi soal Syed Ibrahim. Mengapa semua ni? Inilah strategi Anwar untuk apa? Selamatkan diri dia. Inilah Anwar Ibrahim. Dia nak selamatkan diri dia yang takut. Ya, dengan kita pun dia takut, dengan turunan Anwar yang benar takut, dengan DAP dia takut. DAP ni pegang macam-macam lah, panjang cerita kalau cerita itu. Tapi dengan Rafizi dia takut. Ada lagi yang dia takut, ada lagi yang dia paling takut, dengan Yusof Rota. Itu dia takut. Sebab tu dia boleh pergi mahkamah minta immunity, betul? Dia boleh minta immunity. Baru ni dia buat kenyataan, kita takkan buat pilihan raya tahun depan. Jaga. Dia kata tak buat pilihan raya tahun depan, dia buat tahun depan. Kita kena jaga. Dan sebab apa dia buat tahun depan? Dia kata sebab nak sekali dengan Melaka, Johor, Sarawak. Tak betul. Dia peduli apa? Sabah baru ni, dia peduli apa? Kalah Sabah. Dia kata dia menang ni. Ada susah kamu satu bengong lah, menang satu kursi dia istimewa, dia menang lah. Ini rupa dia tak kisah, dia bukan tahu malu. Jadi dia tak kisah nak berasing ke Johor, nak kalah ke Melaka, nak menang ke, dia tak kira. Guan Eng macam-macam hina dia, pasal Taliban sebagainya. Afghanistan datang sini, dia marah Guan Eng buat PC. Guan Eng buat PC. Mengapa Menteri Pendidikan terima Menteri Pendidikan Afghanistan yang Taliban? Kita kurang saja. Jadi Guan Eng tentang kalimah Allah dan apa dia Anwar bising senyum. Tapi bila Guan Eng sebut pasal UEC, sebut bagi kata dua semua, dia melenting. Sebab apa? Kerana batang hidung dia menyusahkan dia. Tapi dia melenting sekejap lah. Satu malam ni kalau saudara perasan, kan? Saya tak kira UEC ikut perlembagaan. Ini bukan soal satu bangsa, ini bukan suatu bahasa. I don't care. Saya tak kira dia siapa. Dia marah. Dia kata Guan Eng kan? Malam tu saja, besok cerita lain. Kan? Betul? Dia takut. Dia takut. Dan Yusof Rota ni dia takut sebab apa? Sebab keluar dalam mahkamah nanti semua WhatsApp, apa email daripada Yusof Rota, mampuslah dia. Macam mana Samsul Iskandar yang politik ni, Alberto Cortes keluarkan semua WhatsApp ni. Apa ingat Yusof Rota tak ada WhatsApp tu? Dia staff anu tu, email dia macam-macam dia. So tu yang dia kabut, minta immunity ni nak tangguh dan sebagainya. Tapi tangguh-tangguh dia kira tahun depan boleh tangguh lagi. Kalau tak boleh tangguh,
Dia kena buat pilihan raya kerana dia tidak akan masuk pilihan raya berjumpa rakyat selepas Yusuf Rauta bawa dokumen-dokumen yang dia ada dalam mahkamah. Percayalah saya. Sebab itu tengok, kalau tak boleh tangguh dia akan buat dulu. Jadi inilah Malaysia sekarang, negeri dalam ketakutan. Sebab apa? Sebab masalah dengan Trump dan sebagainya, sains sampai orang gelak kayak satu dunia. Sebab apa? Sebab takut dengan Trump. Sebab apa takut? Tanyalah dia, sebab apa takut dengan Trump? Trump pegang apa kan? Saya tahu lah apa itu, kita simpan episod yang akan datang. Ya, tapi takut semua. Ya. Jadi Anwar dalam keadaan yang cukup takut. Jadi saudara saya kasih sekalian, saya nak bagi ruang pada Syed Sukri untuk gulung sebagai pengandu utama dari gerakan ini. Dan saya hanya ingin bagi utamanya Sabah pada pemuda, PAS, negeri dan pusat yang atas ini, kita kena bagi sokongan, dukungan, kita kena bagi dia kuat. PAS masuk kali ini bersama bersatu tentunya ya, dalam keadaan yang berbeza. Kita masuk dalam keadaan yang kita kuat. Ya, beza, musuh serang kita pun beza. Dulu kita dalam underdog, orang tak perasan, orang pun tak ingat PAS macam mana, takkan menang 1-2. Sekarang dah orang lihat PAS boleh perintah, boleh menang, boleh pilih. Ya. Itu keadaan kita. Serangan mereka pun juga, musuh ini pun bersiap lebih luar biasa. Jadi kita pun mesti, persiapan kita mesti lebih luar biasa. Saya berikan seluruh komitmen. Alhamdulillah saya sudah bersama dengan PAS. Ya, Alhamdulillah ya, Allah bagikan hidayah, tak ada kena mengena politik ya. Ini memang untuk saya balik dari pesantren di Indonesia untuk guru keluarga saya, buka kitab Akhir Zaman Ibnu Qasir, Ibn Ayah, Ibn Hayah sebagainya, lebih jelas akhir zaman itu, lebih jelas kita kena bersama berpaut dengan jemaah Islam. Dan sebab itu saya buat putusan ya, untuk bersama dengan PAS dan kita kena bekerja kuat dari sekarang. Dan apa yang dilakukan oleh Dewan Pemuda PAS Selangor dan pusat ini harus kita teruskan, suhunya jangan dikendurkan. Apapun rintangan, apapun cabaran, apapun ugutan daripada Perdana Menteri ini, kita mesti lawan terus sehingga insyaAllah kita dinobatkan ya, diberikan amanah kepada Allah Ta'ala untuk memimpin negara. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir.